Apa akan jadi kalau korang konsisten amalkan kapsul seketika ni selama 2 minggu? Jom aku terangkan apa yang berlaku pada badan korang. Hari pertama hingga hari ketiga, badan korang mula menyerap khasiat daripada ramuan semula jadi seperti damar merah, getah kemenyan India dan daun pegaga. Masa ni, sistem saraf korang mula menerima nutrisi penting untuk mula membaiki kerosakan dari dalam. Jangan pelik kalau rasa badan mula lebih tenang sebab bahan aktif dalam seketika ni tengah bertindak balas untuk kurangkan keradangan pada saraf yang sakit tu. Masuk hari ketujuh, korang akan perasan transmisi isyarat saraf jadi lebih lancar. Rasa kebas, semut-semut, rasa mencucuk atau saraf sentap yang selalu ganggu tu dah makin berkurang. Kalau sebelum ni nak buat kerja sikit pun cepat lenguh, sekarang korang akan rasa lebih bertenaga dan ringan. Bekalan nutrisi ke seluruh saraf dah sampai dengan cukup. Masuk minggu kedua, memang nampak beza betul. Saraf dah rasa lebih stabil dan mantap. Nak bangun tidur tak payah nak mengesut atau kaku lagi sebab urat-urat dah tak tegang. Ramai juga yang perasan tidur malam lebih lena sebab sistem saraf dah rasa lebih rileks dan tenang tanpa gangguan sakit yang menyucuk. Tapi ingat, semua ni takkan jadi kalau korang tak konsisten. Kunci dia kena disiplin, ambil 1 biji pagi dan 1 biji malam. Kalau korang tengah cari ikhtiar terbaik untuk jaga kesihatan saraf secara semula jadi, inilah masanya. Kapsul seketika ni dah terbukti melalui ujian makmal yang sah di bawah pengelasan produk makanan. Tak payah risau lagi, memang sangat berbaloi untuk kembalikan keselesaan hidup korang. Jangan tunggu sakit makin melarat, cuba sekarang.